Mana boleh? Adakah keluarga tuan-puan pernah mengalami situasi begini? Okey, Mami panggil you all semua ni sebab Mami nak bagi harta. Mami nak bagi tanah dengan rumah ni sekali dengan duit polisi ni. Mami nak you all faham, Mami memang nak sama rata. Anak lelaki, anak perempuan sama. You all kena share 3 orang, boleh? Make sure sama rata ya. Mami pun dah tak ada sekarang ni. Kalau adik dengan Angah masih ingat lagi, Mami pernah pesan dengan kita, tanah Mami, rumah yang ada ni dan juga takaful Mami, Mami nak bahagi sama rata kita 3 adik-beradik. Ingat lagi tak? Abang, faraid lah bang. Apa pasal pula nak sama rata faraid? Bahagian abang lebih besar. Tak payahlah sama rata. Hello, adik. Saya rasa kita ikut Faraid. Mana boleh? Mami kan dah pesan. Kau, aku, adik ada sebagai saksi. Kita bahagi sama rata. Tuan-puan dah tengok apa situasi yang terjadi bila kita tidak merancang harta kita. Jom jumpa dengan Hayan Konsultansi. InsyaAllah, confirm.com kami akan bantu.